Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam berlakunya satu perhimpunan aman di hadapan Sogoh di Kuala Lumpur. Dan difahamkan juga semalam ada beberapa orang individu yang terlibat dalam perhimpunan aman ini telah ditahan oleh pihak berkuasa. Dan dikatakan mereka ini akan didakwa pada bulan hadapan. Pertama saya nak tanya, hak berhimpun adalah hak yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Jadi atas sebab apa mereka ini ditangkap dan ditahan oleh pihak berkuasa semalam? Adakah hak itu sudah tidak valid lagi? Dan insyaAllah kami Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ingin menawarkan khidmat Peguam Pemuda UMNO Malaysia secara percuma kepada mereka yang telah ditahan ini. Sepatutnya pihak pembangkang yang dulu, yang kini hari ini dah jadi kerajaan, yang dulu berdegar-degar bercakap untuk mempertahankan hak untuk berhimpun ini, hak yang perlu dipertahankan, tapi sepatutnya mereka jadi kerajaan hari ini, mereka lah patut mempertahankan mereka yang telah ditangkap semalam. Kenapa mereka ditangkap? Atas dasar apa mereka ditangkap? Tapi insyaAllah, jangan risau, Pemuda UMNO bersama dengan anda semua, insyaAllah pada mereka yang akan didakwa, boleh hubungi saya dan juga pihak Pemuda UMNO untuk kita sama-sama bantu dan lawan bagi anda di mahkamah nanti. Jangan takut, jangan risau, insyaAllah ini adalah hak yang perlu kita pertahankan. Dan patutnya mereka yang mencubur tanah tu. Kenapa nak tahan mereka yang nak pertahankan tanah yang telah diceroboh? Jadi insyaAllah kita lawan perkara ini sama-sama. Lawan sampai habis.